Okey, dekat sini progress kita dekat Senyumia. Okey, kita extend dekat sini 10 kali 22 lah. Okey. So siapa nak extend rumah tu boleh Roger buat apa lah. Okey. Free security security dekat sini semestinya kita bagi free lah. Jom kita nak tunjuk daripada belakang. Okey. So okey, konsep rumah ni dia lebih kurang macam ni. Kita akan letak jaring macam ni. Cuma berbeza untuk yang ni dia direct ke bumbung. Macam kita tu kita akan ada lapisan lagi pin dekat atas tu. Baru nampak lebih wow lah, lebih cantik lah. Okay. So buat macam ni tak mahal pun. So yang mana nak installment, by progress boleh, by cash pun boleh. Okay, kita cover seluruh Semenanjung Malaysia. Okay. So yang ni ikat batu besok settle lah ni. Kita ikat batu dalam 3 hari. 3 hari settle. So masuk plus, masuk wiring. So aircon tu dah cukup lah tinggi. Macam ni, bumbung dia lebih kurang macam ni. Tapi cuma yang ni kita guna metal deck lah. Kita tak guna ACP lah. Bergantung kepada cita rasa masing-masing. Bukan nak cakap ACP tak tahan, bukan nak cakap metal deck tak tahan. Okay? Dua-dua tahan. Okay? Cuma ACP kebanyakan problem dekat silikon tu. Kena tengok lah specialist. Orang tu dah biasa silikon ke macam mana. Macam Baron lah. Baron tukar cermin tu, dia punya silikon sap, dia tarik tu cantik. Semua orang boleh tukar cermin, tapi kualiti tak semua orang boleh buat. Dia macam tu lah nak cakap konsep dia. Okay, tu bukan backhoe kita, backhoe orang sebelah. So dekat sini M Senyumia fasa 1. So fasa 2 baru nak buat. So yang mana nak lock tarik dengan bos RK boleh Roger terus. Okay, apa pun geng, janji jual luncur.